Mentari pagi bersinar ceria, burung berkicau di hujung desa. Mari kita ulur bahagia, salam diberi, selamat sejahtera. Jadi, video ini berkaitan dengan tugasan 2 BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu. Saya pernah mendengar ramai yang berkata bahawa tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya berkongsi maklumat diri saya terlebih dahulu sebelum saya mengupas isi video ini. Jadi, nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Rosin. Saya merupakan ambilan Ogos 2023, keluaran 2028. Saya daripada kelas Bahasa Melayu. Jadi, tugasan ini merupakan tugasan penghasilan produk. Saya dibimbing oleh pensyarah saya, iaitu Dr. Kaitiri anak perempuan Arumuga, untuk melakukan tugasan ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pensyarah saya. (5.1) Kandungan. Jadi ada 3 isi kandungan pada video ini. Isi kandungan yang pertama sekali, 5.2 Pembentukan perkataan baru pada huruf serat yang keempat. Isi kandungan yang kedua pula, 5.3 Pembentukan kata daripada ilmuwan bahasa asing pada muka surat yang ke-15. Isi kandungan yang ketiga, 5.4 Isu kesalahan kata dari sudut morfologi pada muka surat yang ke-21. 5.2 Pembentukan perkataan baru. Akibat daripada pertembungan kata daripada bahasa-bahasa lain, bahasa Melayu mengalami proses peminjaman bunyi-bunyi bahasa daripada bahasa-bahasa tersebut. Bunyi-bunyi bahasa itu dipinjam untuk menampung kemasukan banyak kata pinjaman untuk memperkaya khazanah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Penciptaan kata baru sinonim dengan penutur bahasa kerana manusia mempunyai daya kreatif dan cukup proaktif dalam penciptaan kata baru, menurut Wijaya Lakshmi Subramaniam 2011. Pembentukan perkataan baru terdiri daripada 2 bahagian. Jadi, apa 2 bahagian itu? Baiklah, yang pertama, bunyi asli bahasa Melayu. Dalam aspek morfologi bahasa Melayu, bunyi asli merujuk kepada bunyi atau fonem yang berasal daripada bahasa Melayu tanpa dipengaruhi oleh bahasa asing. Umumnya, bunyi asli bahasa Melayu terdiri daripada 24 bunyi yang diwakili oleh 18 konsonan dan 6 vokal. Dr. Asma Haji Omar menekankan bahawa bahasa Melayu memiliki sistem fonologi yang unik, termasuk bunyi-bunyi asli yang membezakan dialek-dialek tempatan dalam karya beliau, iaitu Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk 1995. Beliau mengkaji bagaimana bunyi-bunyi ini berkembang dan berubah dari bahasa Melayu Induk kepada variasi yang moden. Apa 18 konsonan asli itu? Baiklah, berikut merupakan 18 contoh konsonan asli. Yang pertama, huruf P. Contoh, payung, kapal, malap. Payung merupakan contoh depan, kapal merupakan contoh tengah, dan malap merupakan contoh belakang. Huruf yang kedua, huruf T. Contoh, tekun, betul, barat. Tekun merupakan contoh depan, betul merupakan contoh tengah, dan barat merupakan contoh belakang. Huruf yang ketiga, huruf K. Contoh, kini, bakat, selak. Kini merupakan contoh depan, bakat merupakan contoh tengah, dan selak merupakan contoh belakang. Huruf yang keempat ialah huruf M. Contoh, malam, lampu, belum. Malam merupakan contoh depan, lampu merupakan contoh tengah, dan belum merupakan contoh belakang.
Huruf yang kelima, huruf N. Contoh, nanti mandi bukan. Nanti merupakan contoh depan, mandi merupakan contoh tengah, dan bukan merupakan contoh belakang. Huruf yang keenam, huruf NG. Contoh, nganga mungkin barang. Nganga merupakan contoh depan, mungkin merupakan contoh tengah, dan barang merupakan contoh belakang. Huruf yang ketujuh, huruf S. Contoh, sapu basuh bas. Sapu merupakan contoh depan, basuh merupakan contoh tengah, dan bas merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-8, huruf H. Contoh, hama tahun muda. Hama merupakan contoh depan, tahun merupakan contoh tengah, dan muda merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-9, huruf R. Contoh, rabun beruk besar. Rabun merupakan contoh depan, beruk merupakan contoh tengah, dan besar merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-10, huruf L. Contoh, lari belit bakul. Lari merupakan contoh depan, belit merupakan contoh tengah, dan bakul merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-11 ialah huruf B. Contoh, belon rabun bak. Belon merupakan contoh depan, rabun merupakan contoh tengah, dan bak merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-12 ialah huruf C. Contoh, cantik bonceng coach. Cantik merupakan contoh depan, bonceng merupakan contoh tengah, dan coach merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-13, huruf D. Contoh, dacing banding abad. Dacing merupakan contoh depan, banding merupakan contoh tengah, dan abad merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-14, huruf G. Contoh, guli bagai beg. Guli merupakan contoh depan, bagai merupakan contoh tengah, dan beg merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-15, huruf J. Contoh, jantung bajak kolaj. Jantung merupakan contoh depan, bajak merupakan contoh tengah, dan kolaj merupakan contoh belakang. Huruf yang ke-16 ialah huruf NY. Contoh, nyanyi banyak. Nyanyi merupakan contoh depan, banyak merupakan contoh tengah. Huruf yang ke-17, huruf W. Contoh, wanita bawal. Wanita merupakan contoh depan, bawal merupakan contoh tengah. Huruf yang terakhir iaitu huruf Y. Contoh, yakin bayar. Yakin merupakan contoh depan, dan bayar merupakan contoh tengah. Contoh konsonan dalam artikel majalah. Jadi berdasarkan artikel majalah yang saya cari, yang saya sudah pun meletakkan sumber, iaitu link rujukan yang dapat ditekan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Sebenarnya terdapat banyak contoh konsonan asli dalam artikel majalah yang saya cari ini, tapi saya hanya pilih 3 saja contoh yang mewakili sebagai contoh awalan, contoh pertengahan, dan juga contoh belakang. Jadi berdasarkan gambar yang saya letakkan ini, saya sudah pun mewarnakan dengan warna hijau perkataan yang dijadikan contoh. Jadi untuk contoh yang pertama, iaitu perkataan sebuah. Sebuah merupakan contoh bagi huruf S dan merupakan contoh awalan. Contoh yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan contoh bagi huruf R dan merupakan contoh pertengahan. Contoh yang ketiga, perkataan kemodenan. Kemodenan merupakan contoh bagi huruf N dan merupakan contoh belakang. Itu saja. 6 vokal asli bahasa Melayu pula ialah yang pertama, huruf A. Contoh, ambil, buang, buana. Ambil merupakan contoh awalan, buang merupakan contoh pertengahan, dan buana merupakan contoh belakang. Huruf yang kedua merupakan huruf E pepet. Contoh, emak, mantera, idealisma. Emak merupakan contoh awalan, mantera merupakan contoh pertengahan, dan idealisma merupakan contoh belakang. Huruf yang ketiga, huruf Itali. Itali. Contoh, enak tengok sate. Enak merupakan contoh awalan, tengok merupakan contoh pertengahan, dan sate merupakan contoh belakang. Huruf yang keempat, huruf I. Contoh, ikan, pintu, cermai. Ikan merupakan contoh awalan, pintu merupakan contoh pertengahan, dan cermai merupakan contoh belakang. Huruf yang kelima, huruf O. Contoh, otak, dompet, foto. Otak merupakan contoh awalan,
dompet merupakan contoh pertengahan dan foto merupakan contoh belakang. Huruf yang keenam iaitu huruf terakhir, huruf U. Contoh, udang beruang baru. Udang merupakan contoh awalan, beruang merupakan contoh pertengahan, dan baru merupakan contoh belakang. Itu sahaja. Contoh vokal asli dalam artikel majalah. Jadi saya telah memilih artikel majalah yang sama lagi. Jadi berdasarkan gambar ini, terdapat 6 contoh vokal asli yang telah saya pilih yang mewakili setiap vokal asli dalam bahasa Melayu. Jadi contoh-contoh tersebut telah pun saya warnakan dengan warna hijau. Jadi untuk contoh yang pertama, perkataan arus. Arus merupakan contoh bagi vokal A dan merupakan contoh bahagian depan. Yang kedua, perkataan menjadi. Perkataan menjadi merupakan contoh bagi vokal E pepet dan merupakan contoh bahagian tengah. Yang ketiga, perkataan media. Perkataan media merupakan contoh bagi vokal E tali dan merupakan contoh bahagian tengah. Yang keempat, perkataan progresif. Perkataan progresif merupakan contoh bagi vokal I dan merupakan contoh bahagian tengah. Yang kelima, perkataan platform. Perkataan platform merupakan contoh bagi vokal O dan merupakan contoh bahagian tengah. Yang keenam iaitu yang terakhir, perkataan baharu. Perkataan baharu merupakan contoh bagi vokal U dan merupakan contoh bahagian belakang. Seterusnya, diftong. Jadi terdapat 3 contoh diftong. Yang pertama, diftong I. Contohnya, yang pertama, I merupakan contoh bahagian depan. Yang kedua, baik merupakan contoh bahagian tengah. Yang ketiga, badai merupakan contoh bahagian belakang. Diftong yang kedua, diftong au. Contohnya, yang pertama, aurat merupakan contoh bahagian depan. Yang kedua, maulana merupakan contoh bahagian tengah. Dan yang ketiga, bau merupakan contoh bahagian belakang. Diftong yang ketiga, diftong oi. Contohnya, yang pertama, boykot merupakan contoh bahagian tengah. Dan yang kedua, amboi merupakan contoh bahagian belakang. Contoh diftong dalam artikel majalah. Jadi untuk contoh diftong kali ini, saya telah memilih artikel majalah yang baharu. Jadi sumber artikel majalah ini telah pun saya sertakan link rujukan yang dapat ditekan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi berdasarkan gambar ini, saya telah memilih satu contoh diftong yang telah saya warnakan dengan warna hijau. Jadi contoh tersebut ialah diftong I, iaitu perkataan air yang merupakan contoh bagi diftong I dan merupakan contoh bagi bahagian depan. Bahagian yang kedua daripada pembentukan perkataan baru ialah bunyi bahasa pinjaman. Jadi bahasa pinjaman ini wujud akibat pertembungan dengan bahasa-bahasa lain dalam arus pemodelan dan juga telah diserap secara sepenuhnya serta diubah sesuai mengikut sistem tata bahasa Melayu. Dalam bidang ini iaitu bidang morfologi, kehadiran bunyi pinjaman daripada bahasa asing bukan sahaja memperkenalkan fonem baru tetapi juga menyumbang kepada perkembangan struktur kata serta pembentukan morfem dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah meminjam sebanyak 9 konsonan pinjaman, iaitu 1 jenis tutupan iaitu huruf Q dan 8 daripada bunyi geseran. Dalam pemerihalkan kata pinjaman, Campbell 2004 titik 60 hingga 61 menyatakan bahawa terdapat 2 fenomena yang boleh berlaku pada kata pinjaman apabila diserap ke dalam bahasa peminjam, iaitu sama ada mengalami adaptasi ataupun penggantian fonem ataupun akomodasi.
Konsonan pinjaman. Jadi terdapat 9 konsonan pinjaman. Yang pertama huruf Q. Contohnya Quraish yang merupakan contoh bahagian depan, Taqwa yang merupakan contoh bahagian tengah, dan Buraq yang merupakan contoh bahagian belakang. Yang kedua huruf F. Contohnya Fakir yang merupakan contoh bahagian depan, Manfaat yang merupakan contoh bahagian tengah, dan Maaf yang merupakan contoh bahagian belakang. Yang ketiga huruf V. Contohnya Vacuum yang merupakan contoh bahagian depan, dan Television yang merupakan contoh bahagian tengah. Yang keempat TH. Contoh Misal yang merupakan contoh bahagian tengah. Yang kelima BZ. Contoh Zalim yang merupakan contoh bahagian depan. Yang keenam huruf Z. Contohnya Eczema dan Quiz, di mana Eczema merupakan contoh bahagian tengah dan Quiz merupakan contoh bahagian belakang. Yang ketujuh SY. Contohnya Syarat yang merupakan contoh bahagian depan, Masyhur yang merupakan contoh bahagian tengah, dan Squash yang merupakan contoh bahagian belakang. Contoh konsonan pinjaman dalam artikel majalah. Jadi untuk contoh konsonan pinjaman ini, saya telah memilih artikel majalah yang baru lagi. Jadi sumber ataupun link rujukan telah saya sertakan sekali. Jadi berdasarkan gambar ini, saya telah memilih satu sahaja konsonan pinjaman, iaitu perkataan zalim, yang telah saya warnakan dengan warna hijau. Jadi contoh konsonan pinjaman ini iaitu perkataan zalim. Perkataan zalim ini diambil daripada bahasa Arab yang telah diubah suai daripada huruf DZALIM menjadi ZALIM sahaja. 5.3 Pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Jadi untuk bahasa yang pertama, iaitu bahasa Sanskrit. Jadi imbuhan daripada bahasa Sanskrit merupakan jenis imbuhan yang telah lama terserap ke dalam sistem tata bahasa Melayu. Imbuhan daripada Sanskrit terbahagi kepada dua jenis, iaitu imbuhan awalan dan akhiran. Menurut kajian Zulina Abdullah dan Ali Yasran Abdul Aziz 2020, bahasa Melayu kuno dipercayai telah menerima pengaruh yang kuat daripada bahasa Sanskrit serta agama Hindu. Contoh imbuhan bahasa Sanskrit. Jadi untuk contoh yang pertama, iaitu pada gambar majalah siswa yang telah saya ambil daripada artikel majalah. Jadi sumber ataupun link rujukannya telah pun saya letakkan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi pada gambar ini saya telah mengambil satu contoh imbuhan bahasa Sanskrit, iaitu imbuhan bahasa Sanskrit awalan. Jadi pada gambar ini saya telah mengambil perkataan mahasiswa yang telah pun saya warnakan dengan warna hijau. Jadi dalam perkataan mahasiswa ini, imbuhan maha telah dimasukkan ke dalam kata siswa yang membentuk kata baru, iaitu mahasiswa. Maha bermaksud teramat, sangat, amat, berkuasa, hebat dan agung. Jadi untuk contoh yang kedua, iaitu pada gambar usahawan ini yang telah saya ambil daripada artikel majalah juga, yang telah saya sertakan sekali link ataupun sumber rujukan yang dapat ditekan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi pada gambar usahawan ini, saya telah mengambil perkataan usahawan yang telah saya warnakan dengan warna biru. Jadi pada gambar ini saya mengambil satu contoh, iaitu contoh imbuhan bahasa Sanskrit akhiran. Jadi perkataan usahawan, iaitu imbuhan wan, telah dimasukkan ke dalam kata usaha yang telah membentuk kata baru, iaitu usahawan. Wan bermaksud pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaan atau tugas, pemilik suatu sifat ataupun keupayaan. Bahasa asing yang selanjutnya ialah bahasa Arab Parsi. Jadi bahasa Melayu mula mendapat pengaruh daripada bahasa Arab Parsi sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu.
bahasa Arab mula digunakan oleh masyarakat Melayu disebabkan bahasa Arab merupakan bahasa rasmi untuk agama Islam. Penyerapan unsur imbuhan Arab Parsi dalam bahasa Melayu amat terbatas. Terdapat dua jenis imbuhan pinjaman Arab Parsi, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Dari segi linguistik, kedua-dua bahasa ini tergolong sebagai oligosintesis, di mana kebanyakan perbendaharaan kata berpunca dari akar kata atau kata dasar yang sedikit jumlahnya. Abdullah 1990. Contoh imbuhan Arab Parsi. Jadi untuk contoh yang pertama iaitu pada gambar berwarna kelabu ini, yang telah saya ambil daripada artikel majalah dan telah pun saya sertakan link rujukan ataupun sumber yang dapat ditekan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi dalam perkataan biadab ini pada gambar berwarna kelabu yang telah pun saya warnakan dengan warna hijau. Jadi dalam perkataan biadab, imbuhan B berasal daripada Parsi yang bawa maksud tidak dan bukan imbuhan awalan. Imbuhan B dimasukkan ke dalam kata adab dan membentuk kata baru iaitu biadab. Jadi untuk contoh yang kedua iaitu contoh pada gambar COVID-19 ini yang juga saya ambil dari artikel majalah yang telah pun saya sertakan link rujukan ataupun sumber yang dapat ditekan untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi pada gambar ini saya telah mewarnakan dengan warna hijau perkataan manusiawi. Jadi dalam perkataan manusiawi, imbuhan wi berasal dari Arab yang bawa maksud mencirikan sifat terkandung pada kata dasar dan merupakan imbuhan akhiran. Imbuhan wi dimasukkan ke dalam kata manusia dan telah bentuk kata baru iaitu manusiawi. Bahasa asal yang ketiga iaitu bahasa Yunani Latin Inggeris. Bahasa Yunani Latin Inggeris merupakan bahasa yang paling banyak diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Menurut Laribi dalam Mulyana 1007.5, secara etimologi, istilah morfologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu berasal dari gabungan kata morfem yang berarti bentuk dan logos yang artinya ilmu. Manakala menurut Ahmad Johari Mu'ain dalam penggembalaan istilah ilmiah dalam bahasa Melayu 2010, kata dan ungkapan Latin digunakan dalam semua bahasa pada peringkat antarabangsa dengan mengekalkan ejaan yang sama seperti dalam bahasa Latin. Nurul Kairin dan Hasnah 2013 pula mendapati bahawa pendedahan yang melampau terhadap kata pinjaman Inggeris telah menyebabkan kata-kata bahasa Melayu asli sedia ada di pinggir dan dilupakan oleh pelajar. Contoh imbuhan Yunani Latin Inggeris. Jadi untuk contoh yang pertama ialah pada gambar petroleum yang telah saya warnakan perkataan petroleum ini dengan warna hijau. Jadi perkataan petroleum ini merupakan contoh imbuhan Yunani Latin Inggeris. Jadi imbuhan petro daripada perkataan petroleum ialah imbuhan awalan yang bermaksud batu. Jadi saya telah sertakan sumber ataupun link rujukan yang dapat ditekan daripada gambar ini untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi untuk contoh yang kedua ialah pada gambar saintifik ini. Jadi perkataan saintifik ini telah pun saya warnakan dengan warna hijau sekali. Jadi sumber ataupun rujukan telah saya sertakan pada gambar ini untuk rujukan yang lebih lanjut lagi. Jadi imbuhan IK iaitu I pada bahagian belakang perkataan saintif ini ialah imbuhan akhiran yang maksud sifat sesuatu. (5.4) Isu kesalahan kata dari sudut morfologi pada iklan. Jadi untuk contoh yang pertama pada gambar sofas nasi kak-wo. Jadi pada gambar ini saya telah bulatkan perkataan sofas ini. Jadi perkataan sofas ini merupakan perkataan bahasa Inggeris yang sebenarnya tidak patut dicampur adukan dengan bahasa Melayu. Bapa tanda yang betul sepatutnya ialah restoran sangat laju nasi kak-wo. Jadi untuk contoh yang kedua ialah pada gambar
menjual alat tulis dan bahan jahitan seni tangan perniagaan pertama. Jadi untuk gambar ini, perkataan alat tulis seperti yang dieja dalam papan tersebut sepatutnya dieja dengan menjalarkan perkataan alat dan tulis, iaitu alat tulis, kerana perkataan alat tulis merupakan perkataan yang tergolong dalam kata majmuk. Selanjutnya, isu kesalahan kata dari sudut morfologi pada papan tanda. Jadi untuk contoh yang pertama, iaitu pada gambar kanak-kanak sekolah melintas di hadapan. Jadi pada gambar ini, penggunaan kata seni nama di dalam perkataan di hadapan ini adalah salah, kerana kata seni nama di dirapatkan dengan perkataan hadapan. Perkataan yang betul ialah di hadapan. Jadi perkataan di hadapan sepatutnya dijarakkan. Oleh itu, papan tanda yang betul ialah kanak-kanak sekolah melintas di hadapan. Jadi untuk contoh yang kedua pula ialah pada gambar awas selekoh berbahaya di hadapan, kurangkan laju. Jadi untuk gambar ini pula, perkataan berbahaya adalah salah dari segi imbuhannya. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Dalam bahasa Melayu tidak ada imbuhan mer. Maksud ber dalam situasi ini ialah ada atau mempunyai. Oleh itu, berbahaya bermaksud boleh mendatangkan bahaya. Isu kesalahan kata dari sudut morfologi pada media sosial. Jadi untuk contoh yang pertama, iaitu pada gambar media sosial WhatsApp ini. Jadi pada gambar ini, penggunaan daripada salah pada gambar ini kerana daripada tidak boleh digunakan untuk tempat. Perkataan yang betul ialah dari. Dari ini digunakan untuk arah, tempat dan masa. Jadi mesej yang betul ialah awak berasal dari mana. Jadi untuk gambar yang kedua, iaitu contoh yang kedua, saya mengambil media sosial TikTok. Jadi pada gambar ini menunjukkan penggunaan bahasa rojak EAT, eat, yang diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Jadi eat bermaksud makan dan telah digantikan dengan perkataan makan di dalam bahasa Melayu yang merupakan kerancuan bahasa. Mesej yang betul ialah kau dah makan ke belum? Sementara itu, isu kesalahan kata dari sudut morfologi pada poster. Jadi untuk contoh yang pertama, iaitu pada poster Pak Mat Western. Jadi pada poster ini telah menunjukkan kesalahan ejaan dari aspek keselarasan huruf vokal yang berlaku pada perkataan warung yang dieja dengan WARONG yang telah pun saya bulatkan pada poster ini. Jadi perkataan warung yang terdapat pada poster ini sepatutnya dieja dengan huruf WARUNG. Jadi untuk contoh yang kedua, iaitu pada poster ceramah ambang Ramadan. Jadi pada poster ini telah menunjukkan kesalahan ejaan yang berlaku akibat kekeliruan dengan sistem ejaan bahasa Arab dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Kesalahan yang dilakukan ialah pada perkataan Ramadan yang dieja dengan RAMADHAN yang seharusnya dieja sebagai Ramadan, iaitu RAMADAN, di mana perkataan Ramadan yang sebetulnya tidak ada huruf H dalam perkataan itu. Baiklah, jadi ini merupakan rujukan saya yang saya ambil untuk menyiapkan slide pembentangan yang dijadikan video ini. Baiklah, itu sahaja. Dan ini merupakan akhir video ini. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada masa yang akan datang.